Assalamualaikum warahmatullahi. Bermula malam ini, maka bermulalah misi mencari dan memburu malam Al-Qadar. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha melaporkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersungguh-sungguh luar biasa menghidupkan 10 malam akhir Ramadan, lebih dahsyat berbanding malam-malam yang lain. Sebab itu saya menyuruh kepada kawan-kawan semua, termasuk rakan-rakan yang berniaga, yang gigih menjaga rezeki, sesibuk mana kita sekalipun, carilah masa sekurang-kurangnya lepas sahur, sebelum subuh, hamparkan sejadah, angkat takbir, solat 2 rakaat. Dan di 10 malam akhir ini, banyakkan doa, banyakkan zikir. Antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Dan saya nak cadangkan juga, sertakan bersama doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau menyukai kepada pengampunan. Oleh itu, ampunkanlah aku, ya Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku. Wala yaghfiru zunuba illa anta. Dan tiadalah siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Oleh itu, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Amin. Amin.